penonton TV PSS Semesta Harito. Nama saya Victoria Tupat Ana Matthew. Saya bawakan liputan khas Carnival Stamp yang berlangsung di SMK St. Augustine pada 12 hingga 13 Mei 2026. Carnival ini melibatkan penyertaan murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Pelbagai aktiviti menarik dan berasaskan inovasi bagi menjungkir bakat murid-murid dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Teruskan bersama TV PSS Semesta Harito. Pertandingan Water Rocket Challenge turut mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada para peserta. Aktiviti ini dijalankan dalam 3 sesi melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah. Sesi pertama berlangsung pada 12 Mei 2026 dari jam 8 pagi hingga 12.30 hari di Dewan Tan Sri Alfred Jabu. Sesi kedua pula berlangsung pada hari yang sama bermula jam 1.30 tengah hari hingga 5 petang di Padang Bola Sepak SMK St. Augustine. Manakala sesi ketiga diteruskan pada 13 Mei 2026 dari jam 8 pagi hingga 12.30 hari di lokasi yang sama. Para peserta kelihatan begitu teruja menguji roket air ciptaan masing-masing sambil menerapkan konsep sains dan kreativiti dalam pembinaan roket. Kini berada di Dewan Tan Sri Alfred Jabu bagi pertandingan Bridge Building Competition bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Pertandingan ini berlangsung pada 13 Mei 2026 bermula pada jam 8 pagi hingga 5 petang. Serta diberikan cabaran untuk membina jambatan yang kukuh menggunakan bahan yang telah disediakan sambil mengaplikasikan elemen kejuruteraan dan pemikiran yang kritis.
Nama saya ialah seorang guru pengiring. Selamat petang cikgu. Nama saya Victoria Tupana Matthew. Saya kru TV PSS Semesta Harito. Apakah pandangan cikgu mengenai Carnival STEM pada tahun ini? Selamat petang. Okey, bagi saya, pandangan saya tentang Carnival STEM kali ini, dia menarik. Okey, setiap tahun daripada tahun lepas, memang dia sangat menarik. Terutamanya dengan telatah pelajar-pelajar yang daripada sekolah rendah, dia orang bersemangat dalam membuat jambatan rekaan mereka. Tambahan lagi dengan sekolah-sekolah menengah yang bertanding pun menunjukkan usaha yang tinggi terhadap dalam membuat jambatan tu. Jadi diharapkan tahun-tahun akan datang makin mencabar dan makin menarik lah. Itu saja. Baiklah cikgu, soalan yang kedua, pada pandangan cikgu, apakah manfaat Carnival STEM ini kepada murid? Okey, yang pertama sekali, saya boleh katakan dari segi keseronokan. Okey, dia tak berkaitan dengan STEM, tapi daripada keseronokan kita membuat aktiviti bersama. Okey, jadi pelajar akan berasa teruja dengan benda yang dipelajari oleh mereka. Okey, memandangkan kebanyakan pelajar sekarang dia lebih lebih suka dengan soft skill. Maksudnya mereka lebih suka membuat perkara secara soft skill, macam mana kita nak sebut, menggunakan pergerakan psikomotor. Mereka mementingkan psikomotor daripada menggunakan pemikiran. Jadi daripada aktiviti inilah dia senang nak merapatkan hubungan silaturahim dan seterusnya dapat menarik minat pelajar-pelajar terhadap STEM. Itu saja. Okey, terima kasih cikgu untuk temu bual pada petang ini. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih. Selain pertandingan berasaskan inovasi dan teknologi, Carnival STEM turut mengetengahkan bakat murid melalui STEM Talent Show Sekolah Rendah. Program ini berlangsung di Bilik Konferen SMK St. Augustine pada 13 Mei 2026 dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Peserta menampilkan persembahan kreatif yang menggabungkan elemen STEM dalam bentuk nyanyian, lakonan dan pembentangan. Carnival STEM peringkat daerah Betong 2026 bukan sahaja memberi peluang kepada peserta untuk menunjukkan kreativiti dan pemikiran inovatif, malah turut memupuk semangat kerjasama, komunikasi dan pemikiran kritis dalam kalangan peserta. Tahniah diucapkan kepada semua peserta, guru-guru dan pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Saya, Victoria Tupat Anak Matthew, sekian sahaja liputan khas dari TV PSS Semesta Harito. Terima kasih dan jumpa lagi.